Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. So ini dia Mercedes-Benz A45S. Okay, so my boss nak jual. Siapa yang berminat nanti boleh contact, tekan je link dekat bawah. Okay, inilah rupa dia A45S. Ada sunroof. Okay, saya rasa yang ni UK spec punya. Ni dia punya rim belakang dia. Okay, ini bahagian rim belakang dia. Tayar ni masih baru ni, tayar tahun 2024. Saiz dia 245/35 ZR19. Tayar Continental, masih baru lagi, tayar 2024. Nanti kita share dia punya dot dia. Okey, ini bahagian belakang dia. Tuan-tuan boleh tengok, ini bahagian belakang dia. Okey. Color warna denim blue. Belakang dah full package dah. Dah ada AMG spoiler, dah ada lower panel dekat bawah ni. Okay, lower panel macam A45S Edition 1. Lepas tu dia punya exhaust pun warna hitam smoke. Sini dia ada rear flicks. Rear flick dah pasang dah. Okay, so yang mana berminat boleh contact dia, tekan link je dekat bawah. Kereta nanti kita tunjuk dia punya mileage berapa. Sini pun ada blind spot monitor. Okay, ada safety feature. Dan sini ada turbo 4matic plus. Dia A45 original punya. Okay, ini pandangan depan dia, warna denim blue. Memang lawa guys. Okay, campur dengan rim UK spec. Ini bahagian depan dia. Depan dah siap dengan kanat, front lips, event semua sekali. AMG night package. So dia ada gloss, kemasan body kit warna gloss. Okay, depan phone grey AMG. Nombor kita ambil balik lah. Nombor kita ambil balik. Ini bahagian depan dia. Saiz 19 juga, tayar Continental. Tayar pun baru tukar juga. Saiz tayar tahun 2024. So kita share dia punya dot. Mana dia punya dot? Ni. Okay, 0924. So tayar tahun 2024. AMG caliper brake. Nampak? Yang ni best kalau pakai yang UK punya spec rim. Dia kemas warna matte black caliper. Okay, ini warna kaliper dia. Korang boleh tengok. Jom kita tengok bahagian dalam dia, mileage, chassis. Okay, ada sunroof. Kereta ni ada sunroof. Okay, ni dia punya mileage dia, 76,338 km. Okay, embat display dia. Ambient light, ada ambient light yang 64 color, boleh tukar dia punya color, kemasan dalam dia. Okey, ini dia punya AMG multifunction steering. Dia pakai half leather Alcantara dengan juga leather bahagian atas. Multifunction steering. Okey, yang ni boleh tukar daripada comfort, sport, sport plus. Okey, sampai race mode A45S. Sampai race mode. Okay, bila tukar kepada sport plus race, dia akan on dia punya Valvetronic. Okay, kereta ni full spec. Ada AMG suspension, AMG Valvetronic. Okay, ini bahagian touchpad dia. Ini bahagian dalam dia. Korang boleh tengok yang paling penting untuk A45S, dia ada AMG bucket seat. Okay, AMG bucket seat dengan condition memang tip-top. Okay, so yang mana kata berminat boleh je tekan link dekat bawah, terus direct WhatsApp saya. Ini bahagian dalam. Exterior, interior memang lawa, memang handsome. Ada wireless charging lagi. Okay, ini bahagian depan. Okay, ini dia punya nombor chassis. Ni dia punya nombor IC, nombor chassis W1K177052N 149011 guys. Okay, ini bahagian door trim. Okay, bahagian door trim warna silver, warna black dengan Burmester sound system. Sebelah sini pun ada juga Burmester sound system. Ni dia punya embat display besar. Okay, radio dah convert kepada FM Malaysia. Kapet ada 2 layer, satu kapet Maggie AMG dan bawah dia kapet Ori. Okay, lain apa lagi saya nak cerita, korang boleh tengok sendiri. Nak tengok lebih dekat boleh datang ke showroom. Ini bahagian belakang dia. Okay, AMG bucket seat. Atas ada sunroof. Atas panoramic sunroof. Okay, boleh buka. Ini bahagian belakang dia.
Jom kita buka dia punya sunroof. Okay, satu layer lagi. Ini layer kaca dia. Okay, dia boleh buka sampai ke belakang. Ni so, dia pakai bucket seat. Okay, yang mana berminat nanti boleh contact dia. Kan nombor dekat bawah. Ready stock. Boleh datang ke showroom. Dalam dia dah pakai inventory punya blower, air intake. Okay, jelas exhaust dah buat exhaust.